Assalamualaikum semua, apa khabar dan selamat datang ke rancangan saya. Dan anda bersama saya iaitu host anda. Nama saya adalah Madrock Budget. Ya, sekarang semuanya kena budget ya. Nah, selalunya saya bikin video iaitu video-video backing track ya, tentang muzik lah. Tapi kali ini saya nak tambah sedikit video lain iaitu berkenaan tentang makan angin. Dan kali ini saya pilih video iaitu makan angin bersama rombongan dari Singapura ke Sabah ya, ke Sabah. Jadi video ini bukan video review atau video reaction ya. Ia sekadar berkongsi pengalaman saya bersama rombongan ini. Saya juga tidak dibayar oleh mana-mana pihak untuk membuat video ini. Jadi video ini strictly adalah video SS, iaitu video shock sendiri. Mungkin ada yang bertanya kenapa suara saya seperti ini ya. Jadi jawapannya adalah ya, kerana saya adalah Madrock. Itulah sebabnya. Nah, sedikit latar belakang tentang program ini. Program rombongan kami ini berlangsung untuk 5 hari, dari 4 Jun sampai 8 Jun. Jadi ada 5 episod lah video melancong ke Sabah yang saya buat ini ya. Seperkara lagi ya, lagu-lagu yang ada dalam video ini sebenarnya sebelum ini saya pun tak tahu sehinggalah saya pergi ke Sabah. Dan lagu yang anda sedang dengar sekarang ini pernah menjadi lagu yang popular di Sabah dan saya rasa hingga ke hari ini. Dan hanya saya ketahui tentang lagu-lagu ini semua bila saya tengok basking di Sabah. Dan setelah saya tengok basking tu, lagu-lagu tu tetap melekat dalam kepala otak ini. Jadi saya pun mengambil keputusan untuk memasukkan lagu-lagu ini dalam video ini. Jadi lagu-lagu ini anda akan sering dengar saya putarkan sepanjang video ini dari episod 1 hingga episod 5. Cuma tak ada yang nyanyilah. Jika anda mengetahui tajuk lagu-lagu yang dimainkan dalam video ini, bolehlah tuliskan jawapan anda di ruang komen di bawah. Pemenang akan mendapat pakej percutian dalam mimpi ya. Umpama mimpi dalam mimpi. Yeah. Tanpa melengahkan masa lagi, mari kita saksikan video melancong ke Sabah episod yang pertama. Ready for take? Action! Ini adalah hari pertama. Ya, hari pertama macam itulah. Duduk jauh-jauh, semua senyap aja. Ya, wajah pun ketat ya. Biasa, enjin belum panas, babe. Zam, zam, alakazam. Nampaknya kita sudah sampai. Lapor po, pada kongsi. Landing time. Nampak tu mak aku bro. Disuruh duduk, dia duduk. Betul contoh murid misali. Nah, setibanya sana aku pun merayap-rayap lah tengok airport Kota Kinabalu. Airportnya simple but nice bro. Well done. Immigration clearance also very smooth bro.
Tak sampai beberapa minit, kita sudah pun boleh collect luggage kita orang. Nah, ketika kita sedang mengambil luggage kita orang, ada satu penampakan. You all nampak tak beg hitam tu? Tengok betul-betul apa yang sedang terjadi. Tak ada orang perasan apa yang terjadi ketika itu, hanya saya yang nampak. Beg tu bergerak, bro. Memang dia bergerak lah macam tu lah kat airport kan. Sekadar perawan saja. Wah, bukan marah lagi dia ya. Kami pun disambut oleh tour guide kami dari Sabah. Dan kami pun sempat mengambil gambar beramai-ramai. Inilah dia tour guide kami, Del. Bukan Dell komputer ya. Kami pun memulakan perjalanan dan destinasi kami yang pertama adalah Masjid Besar Negeri Sabah. Di Sabah pun ada MUIS. Tapi bukan Majlis Ugama Islam Singapura ya. Ia adalah Majlis Ugama Islam Sabah. Setelah itu kita menaiki bas semula dan ketika di dalam bas, tour guide kami dari Sabah memberikan taklimat. Dan ketika itu aku ada kesusutan sikit dalam pemikiran. Kerana tour guide aku ni sekejap dia kata dia profesor, dia doktor. Kemudian dia bilang pula abang dia adalah Sultan Hassan Al-Bolkiah. Aku pun berdoa lah. Mudah-mudahan kita berada di dalam tangan yang selamat. Kusut betul pemikiranku bila memikirkannya, bah. Kalau maksud abang saya tu yang Sultan Hassan Al-Bolkiah tu, aktiviti kita seterusnya pada hari itu ialah makan tengah hari. Makanan di restoran ini sungguh lazat, bro. Bila aku ingat balik, aku dah mula lapar ni. Bagi siapa yang merindui masakan di restoran ini, ambillah gambar makanan-makanan yang ada di restoran ini. Rendam gambar itu ke dalam air dan minumlah air itu. Hilanglah rasa rindunya nanti. Selepas itu, kami pun dibawa ke satu tempat yang menarik, iaitu rumah terbalik. Dikatakan siapa yang menziarahi tempat ini, selesai dia ziarah, dia akan keluar dengan jalan terbalik. Kaki ke atas, tangan ke bawah. Taklah, gurau saja. Ketika menziarahi tempat ini, pelawat tidak dibenarkan mengambil gambar di dalam rumah terbalik, tetapi mereka boleh mengambil gambar di luar sahaja. Pengunjung juga dikehendaki mendengarkan tazkirah ringkas, taklimat ringkas sebelum dibenarkan masuk. Mak aku bila nampak poster ni, dia pun nak try, bro. Nampak tu? Ini benar-benar kejadian, bukannya cobaan. Yang ini pun mak aku nak try juga, jadi kita pun try lah. Ini sebelum, sesudah. 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 Sebelum, sudah. Aku pun pening. You all nampak tak perbezaan sebelum dan sesudah diterbalikkan? Kalau tak nampak, itu menunjukkan hidupnya tak cukup syarat.
daripada tempat yang namanya rumah terbalik itu, kita meneruskan perjalanan kita ke Kundasang. Dan kita akan bermalam di Kundasang di sebuah hotel bernama Perkasa Hotel. Dalam perjalanan ke Kundasang, banyak sekali pemandangan-pemandangan yang indah. Aku kat dalam bas, sekejap ke kiri, sekejap ke kanan untuk rekodkan pemandangan-pemandangan ini sehinggalah. Kau nampak tak apa aku nampak sekarang ni? Inilah dia Gunung Kinabalu. Ya, Gunung Kinabalu ya. Bukan Bukit Timah, bukan Bukit Gombak ya. Bila aku melihat Gunung Kinabalu ini, aku memang sangat teruja. Kalau tengok dekat skrin ni memang tak nampak besarnya, tapi kalau kau tengok dengan secara live, kau juga akan terpesona. Inilah dia hotel yang akan kami menginap untuk 2 malam, Perkasa Hotel. Yang istimewa tentang hotel ini ialah ini adalah satu-satunya hotel yang berada di kawasan tinggi di Kundasang. Dan seperkara lagi, hotel ini tidak perlu menggunakan air condition kerana kawasannya berdekatan dengan kawasan pergunungan, maka udaranya sentiasa sejuk. Jadi aircon tak payahlah. Inilah dia pemandangan yang dapat aku nikmati selama 2 hari 2 malam dari jendela bilikku di hotel ini.